Nampak macam sikit kan? Hanya satu titisan. Tapi, tahukah anda, paip yang bocor atau tidak ditutup rapat boleh membazir berliter-liter air dalam sehari tanpa kita sedari. Isu ini sering berlaku di sekitar kita, tapi sering tidak diambil rendah. Sebagai pelajar, air adalah nadi aktiviti harian kita. Dari bersuci untuk solat hinggalah untuk menghilangkan dahaga di kala belajar. Kita bergantung pada air. Namun, adakah kita sedar betapa cepatnya ia boleh habis jika tidak dijaga? Perubahan bermula dengan kita. Lepas guna air di kamsis, pastikan paip ditutup rapat. Kalau nampak kawan terleka, jangan segan untuk tegur. Tindakan kecil anda hari ini menjamin bekalan air untuk masa depan kita semua. Jom jadi pengguna bijak. Hargai air, cintai kehidupan. Setitik bermakna sebagai berharga. Setiap titisan adalah tanggungjawab bersama.